Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan mengenai perbandingan reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif dalam kursus pendidikan 1 set 5. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami, terdiri daripada Muhammad Azbin bin Ahmad, kemudian Jihan Faizi, Muhammad Adam, Muhammad Afif Kimal, Muhammad Akmal dan juga Muhammad Az-Zahad Hilman. Di dalam pembentangan ini terdapat 4 penerangan yang sangat penting dan utama. Antaranya ialah untuk menjelaskan maksud kajian kualitatif, itu yang pertama. Kedua ialah bagaimana untuk menjelaskan maksud kajian kuantitatif. Dan yang ketiga, membandingkan kedua-dua reka bentuk kajian. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap reka bentuk kajian. Berbalik pada kajian pertama, iaitu apakah maksud kualitatif. Jadi untuk menerangkan konsep yang akan diterangkan oleh sahabat saya di slide akan datang ialah objektifnya untuk menghuraikan konsep dan juga ciri-ciri kajian kualitatif itu sendiri, yang mana memfokuskan kepada pemahaman yang agak mendalam terhadap pengalaman dan pandangan serta persepsi dan juga tingkah laku responden melalui data yang berbentuk naratif. Kepada yang kedua, untuk menjelaskan maksud kajian kuantitatif ialah untuk menerangkan konsep dan juga ciri-ciri yang sama yang menggunakan data berbentuk angka pula untuk pengukuran serta analisis statistik, menguji hubungan perbezaan antara pola dan suatu kajian dalam satu kajian. Ketiga pula, objektifnya ialah untuk membandingkan perbezaan antara kajian kualitatif dan juga kuantitatif dari aspek tujuan kajian, kaedah pengumpulan data, jenis data, kaedah analisis dan juga hasil kerja. Dan metod yang keempat dalam pembentangan ini ialah bagaimana untuk mengenal pasti kelebihan setiap dan juga kekurangan setiap kajian, yang mana kita akan analyse ataupun menerangkan tentang keterbatasan dan juga orang kata kekuatan setiap kajian untuk dikaji dan sesuai dalam penyelidikan yang bagaimana. Okey, untuk slide ini saya akan menerangkan tentang penyelidikan dan kepentingan reka bentuk kajian. Secara ringkas, penyelidikan ialah proses untuk mencari maklumat atau jawapan kepada sesuatu persoalan secara terancang atau sistematik. Melalui penyelidikan, kita dapat memahami sesuatu isu dengan lebih mendalam dan mendapat maklumat yang tepat serta boleh dipercayai. Okay, seterusnya, reka bentuk kajian sangat penting dalam penyelidikan kerana ia bertindak sebagai panduan atau pelan kajian. Dengan adanya reka bentuk kajian yang sesuai, penyelidikan dapat mengumpul data dengan lebih teratur dan mengikut objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, reka bentuk kajian juga membantu mengurangkan kesilapan semasa menjalankan kajian dan memudahkan proses analisis data. Secara keseluruhan, reka bentuk kajian memainkan peranan penting dalam memastikan penyelidikan dapat menjalankan dengan lebih berkesan dan menghasilkan dapatan yang berkualiti. Dan walau hanya... Seterusnya, slide ini saya akan menerangkan tentang reka bentuk kajian kualitatif. Kajian kualitatif ialah kajian yang digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan atau perasaan seseorang yang lebih mendalam. Kajian ini juga dapat memberi fokus kepada nombor atau statistik, tetapi lebih kepada maklumat yang diperoleh melalui perkataan dan pengalaman peserta. Antara ciri-ciri kajian kualitatif ialah melibatkan bilangan peserta yang kecil, menggunakan data berbentuk pandangan atau pengalaman dan memberi tumpuan kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu isu. Bagi mengumpul data, penyelidik biasanya menggunakan kaedah seperti temu bual, pemerhatian, pembincangan kumpulan fokus dan analisis dokumen. Contoh kajian kualitatif ialah mengkaji pengalaman murid berkeperluan khas dalam pendidikan atau pandangan guru terhadap penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmin. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini mengenai jenis kajian kualitatif. Slide ini menunjukkan beberapa jenis kajian kualitatif yang sering digunakan dalam penyelidikan. Pertama ialah fenomenologi, iaitu kajian yang memberi tumpuan kepada pengalaman hidup seseorang terhadap sesuatu fenomena. Tujuannya adalah untuk memahami perasaan, pandangan dan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman tersebut. Sebagai contoh, penyelidik boleh mengkaji pengalaman atlet yang menghadapi tekanan semasa pertandingan. Seterusnya ialah kajian kes yang melibatkan kajian secara mendalam terhadap satu individu, kumpulan, organisasi atau situasi tertentu. Kajian ini boleh membolehkan penyelidik memahami sesuatu isu dengan lebih terperinci. Contohnya mengkaji faktor mempengaruhi sesebuah pasukan bola keranjang sekolah. Jenis yang ketiga ialah etnografi, iaitu kajian yang bertujuan memahami budaya, amalan dan tingkah laku sesuatu kumpulan. Dalam kajian ini, penyelidiknya biasanya melibatkan diri dalam persekitaran peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya ialah mengkaji budaya latihan dalam sebuah kelab sukan. Selain itu, teori beralas atau grounded theory, iaitu kajian ini bertujuan membina teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan daripada peserta. Teori yang dihasilkan tidak ditetapkan lebih awal tetapi dibentuk melalui proses analisis data yang berterusan. Akhir sekali ialah kajian naratif, iaitu yang memberi fokus kepada cerita atau pengalaman hidup seseorang individu. Melalui temu bual dan penceritaan,
Penyelidik dapat memahami perjalanan hidup serta pengalaman yang dilalui oleh peserta lebih mendalam. Okay, seterusnya, slide ini menerangkan tentang reka bentuk kajian kuantitatif. Secara umumnya, kajian kuantitatif ialah kajian yang menggunakan data berbentuk nombor untuk mengukur, membanding dan menguji hubungan antara pemboleh ubah. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis menggunakan kaedah statistik bagi menghasilkan dapatan yang lebih objektif. Antara ciri utama kajian kuantitatif ialah penggunaan sampel yang lebih besar, berbanding kajian kualitatif. Selain itu, data dikumpulkan secara sistematik dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Oleh sebab itu, hasil kajian biasanya boleh digeneralisasikan sebagai kepada populasi yang lebih luas. Bagi kaedah pengumpulan data, penyelidik boleh menggunakan soal selidik, ujian, pengukuran fizikal, pemerhatian berstruktur atau eksperimen. Kaedah ini membolehkan data dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dianalisis dan dibandingkan. Sebagai contoh, dalam bidang sukan, kajian kuantitatif boleh digunakan mengkaji hubungan antara kekerapan latihan dengan prestasi atlet, menilai tahap kecergasan pelajar berdasarkan jantina, atau mengukur kesan sesuatu program latihan terhadap ketetapan kemahiran seperti layout shoot dalam sukan bola keranjang. Oleh itu, kajian kuantitatif sangat sesuai digunakan apabila penyelidik ingin mendapatkan keputusan yang tepat, objektif dan boleh diukur. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada jenis kajian iaitu kuantitatif. Dalam kajian kuantitatif ini, dia terbahagi pada 5 iaitu kajian deskriptif, kajian kolerasi, kajian eksperimen, kuasi eksperimen dan kajian tinjauan. Bagi jenis pertama iaitu kajian deskriptif, ia bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan sesuatu fenomena sebagaimana ia berlaku tanpa memanipulasi atau mengubah pemboleh ubah. Penyelidik hanya mengumpul data untuk mengetahui keadaan terbenar. Contohnya kajian tentang tahap kecergasan pelajar, tahap stres guru atau kadar penggunaan media sosial dalam kalangan remaja. Data biasanya dianalisis menggunakan statistik seperti mean, peratus dan kekerapan. Kajian ini tidak menjelaskan sebab sesuatu berlaku, tetapi hanya apa yang berlaku. Seterusnya, kajian korelasi. Ia bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah tanpa mengubahnya. Sebagai contoh, hubungan antara masa belajar dengan pencapaian akademik atau hubungan antara aktiviti fizikal dengan tahap kesihatan. Hubungan ini diukur menggunakan pekali korelasi, contohnya Pearson R. Namun penting untuk difahami bahawa kajian ini tidak membuktikan sebab akibat, hanya menunjukkan sama ada hubungan itu kuat, lemah, positif atau negatif. Baik, untuk kajian eksperimen pula, ia digunakan untuk menguji hubungan sebab dan akibat dengan cara memanipulasi pemboleh ubah bebas dan melihat kesannya terhadap pemboleh ubah bersandar. Ciri utama yang diperhatikan dalam kajian eksperimen adalah ada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan menggunakan pengajian rawak dan kawalan terhadap faktor luar. Contohnya menguji keberkesanan kaedah pengajaran baharu terhadap pencapaian pelajar. Kajian ini kuat dari segi kesahan dalaman sebab boleh menunjukkan hubungan dari segi sebab akibat secara jelas. Kemudian kajian kuasi eksperimen pula, ia hampir sama dengan kajian eksperimen tetapi tidak melibatkan pengagihan rawak. Ia biasanya digunakan dalam situasi sebenar seperti di sekolah, di mana sukar untuk mengawal semua pemboleh ubah. Contohnya apabila nak membandingkan dua kelas sedia ada, kelas A dan kelas B, tapi menggunakan kaedah pengajaran yang berlainan. Walaupun kurang kawalan berbanding eksperimen sebenar, kajian ini lebih praktikal dan sesuai dalam bidang pendidikan. Kita masuk pada kajian tinjauan. Kajian tinjauan ialah satu bentuk kajian deskriptif yang menggunakan soal selidik atau borang kaji selidik untuk mendapatkan maklumat daripada sampel yang besar. Ia digunakan untuk mengkaji pendapat, sikap persepsi dan tingkah laku responden. Contohnya, persepsi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian atau tahap pelajar dalam minat terhadap sukan. Kajian ini boleh dijalankan ada dua cara iaitu keratan rentas iaitu data dikumpul sekali sahaja atau longitudinal data dikumpul dalam tempoh masa tertentu. Kelebihan untuk kajian tinjauan ni, data boleh dikumpul kelebihan ialah cepat dan melibatkan ramai responden, tetapi kelemahannya dari segi kejujuran responden untuk menjawab kita punya soal selidik atau borang soal selidik tersebut. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif. So, kita akan pergi ke kualitatif dahulu. Kualitatif ini bertujuan dia untuk memahami makna, pengalaman dan sebab sesuatu fenomena itu berlaku. Dan ianya secara mendalam melalui data berbentuk perkataan seperti temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Analisis data dibuat secara tema dan interpretasi dengan sampel yang kecil yang dipilih secara khusus. Manakala untuk kuantitatif pula, ianya bertujuan untuk mengukur dan menguji hipotesis menggunakan data berbentuk nombor serta analisis statistik seperti mean, peratus dan ujian hipotesis. Kajian ini melibatkan sampel yang besar.
dan dipilih secara rawak untuk tujuan generalisasi. So, kesimpulannya, kualitatif memberi fokus kepada bagaimana dan mengapa, manakala kuantitatif pula menekankan kepada how much dan how far. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan antara kelebihan dan kekurangan kualitatif dan kuantitatif. Bagi pendekatan kualitatif, antara kelebihannya ialah ia mampu memberikan data yang mendalam dan perinci mengenai sesuatu fenomena ataupun sesuatu perkara. Ini bermaksud pendidik dapat memahami pengalaman, pandangan dan konteks sesuatu isu dengan lebih jelas dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan ini juga lebih fleksibel kerana pendidik boleh menyesuaikan kaedah pengumpulan data seperti temu bual ataupun pemerhatian mengikut situasi kajian. Namun begitu, terdapat juga kekurangan dalam penyelidikan kualitatif ini. Antara kekurangannya ialah hasil kajian sukar untuk dianalisiskan ataupun digeneralisiskan kepada populasi yang lebih besar kerana sampel kajian biasanya kecil dan bersifat khusus. Oleh itu, dapatan ini lebih tertumpu kepada konteks tertentu saja. So, seterusnya, bagi penyelidikan kuantitatif pula, antara kelebihannya ialah ia bersifat objektif kerana menggunakan data berangka dan analisis statistik. Ini menjadikan hasil kajian lebih tepat dan boleh diuji. Selain itu, data kuantitatif juga lebih mudah untuk dibandingkan antara satu kumpulan ataupun pembuluh ubah yang berbeza. Walau bagaimanapun, kekurangan utama pendekatan kuantitatif ialah ia kurang memberikan penerangan yang mendalam tentang sesuatu fenomena ataupun sesuatu perkara. Ini kerana fokusnya lebih kepada nombor dan statistik, bukan kepada pengalaman atau makna di sebalik data tersebut. Kesimpulannya, kedua-dua pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam pemilihan kaedah kaedah bergantung kepada objektif yang ingin dicapai. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi kaedah pendidikan dalam pendidikan sekundar kreasi. Okey, bagi kajian kualitatif, contoh yang kami pilih adalah pengalaman atlet menghadapi kecederaan. Okey, berdasarkan kajian ini memberi tumpuan kepada pengalaman, perasaan, cabaran yang dialami oleh atlet semasa proses pemulihan. Okey, berdasarkan data yang biasanya dikumpulkan melalui temu bual dan pemerhatian, melalui kajian ini penyelidik dapat memahami kesan kecederaan terhadap emosi, motivasi serta kehidupan sosial atlet yang lebih mendalam. Okey, untuk kajian kuantitatif pula, contoh yang digunakan ialah hubungan tempoh latihan dengan prestasi atlet. Okey, ini dapat mengukur hubungan antara jumlah masa latihan dan tahap prestasi atlet. Data dikumpulkan menggunakan soal selidik, rekod latihan atau ujian prestasi. Okey, dianalisis, data yang diperoleh akan dianalisis menentukan sama ada tempoh latihan mempengaruhi prestasi atlet. Okey, secara kesimpulannya, kajian kualitatif membantu memahami pengalaman atlet secara mendalam, manakala kajian kuantitatif membantu menghasilkan dapatan yang boleh diukur dan dibandingkan menggunakan data berangka. Baiklah, untuk kesimpulan kajian ini, secara keseluruhannya, reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif memainkan peranan yang penting dalam penyelidikan. Namun, kedua-duanya mempunyai pendekatan yang berbeza. Kajian kualitatif lebih menumpukan kepada pemahaman mendalam terhadap sesuatu fenomena melalui pengalaman, pandangan dan juga konteks sebenar. Manakala kajian kuantitatif pula, ia memberi fokus kepada pengukuran, analisis data berangka serta pengujian hubungan antara pemberi ubah. Pemilihan reka bentuk kajian yang sesuai bergantung kepada objektif dan tujuan sesuatu penyelidikan. Oleh itu, penyelidik perlulah bijak menentukan pendekatan yang digunakan agar dapatan kajian lebih tepat, relevan dan juga bermakna dalam jawab persoalan kajian. Itu sahaja untuk... Baiklah, untuk kesimpulan kajian ini, secara keseluruhannya, reka bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif memainkan peranan yang